Oh tak Ifan boleh adjust lighting. Okay, nampak saya adjust semua. Tak adjust kita pakai Amaran. Okay, ni Amaran, produk Amaran yang kita boleh adjust kat sini. So the mic that we're using right now is Amaran Tech, keluaran terbaru daripada Amaran. One of the, what we say, quite affordable punya microphone out there. Probably cheapest untuk yang style macam ni. Style macam ni lah, dengan value for money lah. Sekarang ni kita combo dengan keylight yang atas ni tak nampak. Tapi ni Amaran 60XS, yang tu yang paling terbaru Amaran Pano 60C. Voltage yang sama, ni kotak-kotak ni nampak lah. Ni Amaran Verge. Amaran Verge ni khas untuk komputer lah sebenarnya, untuk streamers. Memang mainly untuk streamers lah Amaran Verge ni. Not bad harga dia, murah untuk lampu, just untuk komputer je. Streamers out there, content creator yang pakai komputer depan mata boleh pakai lampu ni. Okay, dia boleh adjust lighting yang apa? Betul. So saya tunjuk sikit so sekarang ni kita pakai yang saya suka pasal Amaran ni. Okay, ni sebab ni iklan iklan. Tak berbayar tapi ni iklan iklan tak berbayar. Tapi sebab kita orang minat, so memang saya suka lah. So sekarang ni kita boleh nampak tadi saya tertekan sikit dia jadi cerah kat kamera tu. Sebab kita TikTok lah, phone kan, kita phone kan. So saya pun sekarang control pakai apps je. So apps ni saya boleh control lampu kilat dan sekarang saya tutup. Betul. Gelap. Dah macam ni dah. Macam Interstellar. So sekarang ni kita macam ni lah. So boleh bawa efek tiba. Okay, habis iklan. Okay, sorry.